Okay guys, yang ni lagi satu exhaust customer hantar, exhaust ori tapi nampak gaya dah pernah kena buat ni. Okay, sini dah potong, confirm dah pendek. Okay, sini pun tapak dah pernah ubah. Inilah dia dah pendek, dia akan berubah. Okay, dekat sini pun nampak dah ada. Ni bukan kesan welding original. Okay, so cikgu belah sikit nak tengok apa yang owner lama buat. Okay guys, cikgu dah belah. Okay, kalau korang tengok sekejap Okay, kalau tengok lubang ni kecil je, so cikgu akan besarkan. Okay, ni rupa belah tabung ni. Dia dah masukkan pipe, tapi dia masuk pipe berlubang-lubang. Boleh jugalah ni. Okey, stopper bukan stopper Okey, ada sarang dalam ni. Katalitik punya pipe dah tak ada. Kalau kau nampak lah, memang dah buang. Kemudian yang belah baffle cone ni dia buang satu je. Okay, ada satu stopper dan satu lagi batang katalitik ni kita akan buang. Okay, cara dia lebih kurang macam video-video sebelum ni lah. Okay, cikgu nak tunjuk kat customer sebenarnya ni. Okay, kita akan settlekan modified ikut spek cikgu. Asalnya stage 2 tapi sebab dia dah pendek kan, so secara automatik dia dah jadi stage 3.